Why'd it cramp up in the boat? Hari ni bro nak share sikit, ada 5 tips cara bagaimana korang nak kurangkan cramp ketika berlari. Nombor last tu, nombor 5 paling penting. Tapi sebelum tu, bagi korang yang minat info-info tentang dunia lari, korang bolehlah tekan button follow. Yang nak follow, terbaik. Tips nombor 1, kalau korang nak elakkan cramp ni, korang kena pastikan air dalam badan korang mencukupi. Korang kena pastikan sebelum lari, ketika berlari dan juga selepas lari. Pastikan cukup air dalam badan ikut berat badan masing-masing. Jangan terlebih sangat. Tetapi kalau korang kerap berpeluh, makin banyak peluh tu, korang perlu gantikan dengan air yang mencukupi supaya kita dapat gantikan air yang hilang dalam badan. Okey. Nombor 2, korang kena pastikan elektrolit dalam badan korang dalam keadaan seimbang. Kalaulah korang jenis yang suka buat aktiviti yang tempohnya panjang ataupun intensiti yang tinggi, kebiasaan korang akan banyak keluar peluh kan. Jadi apa saja nutrien dalam badan kita seperti sodium, potasium, magnesium pun akan turut hilang. So dalam keadaan macam ni, korang punya elektrolit tak seimbang. Korang kenalah cari air yang ada elektrolit ataupun ada tablet, ada juga gel-gel intake elektrolit. Jadi korang makan ataupun telan benda ni, korang kena apply, eksperimen diri sama ada okey ataupun tak. Dan dengan cara ini korang boleh elakkan cramp. Tips nombor 3, korang kena buat warm up sebelum berlari dan juga cooling down selepas berlari. Kenapa kena buat warm up sebelum berlari seperti dynamic stretching? Ini memastikan korang punya muscle sentiasa dalam keadaan bersedia. So muscle korang tak adalah terkejut akhirnya cramp. Dan juga korang kena buat cooling down juga, stretching selepas habis berlari. Misalnya, ini memastikan badan korang sentiasa fleksibel. Ini memastikan badan korang akan kurang rasa cramp. Tips nombor 4, korang kena pastikan korang gradually increase korang punya intensity. Contohnya, kalau korang nak naikkan pace tu, kenalah bertahap pace-nya. Jangan terlalu laju pada permulaan. Naikkan slow-slow pace tu. Contohnya, daripada pace 9 ke pace 8 ke pace 7. Dia slow-slow, jangan secara mengejut. Ini memastikan muscle korang sentiasa bersedia, tak adalah mengejut akhirnya cramp. Tips nombor 5 ni, kalau korang dah follow 4 semua yang aku sharekan tadi, korang kenalah rajin buat stretching. Kena letakkan rutin stretching dalam korang punya program. Macam aku biasa buat lepas solat contohnya. Buat je light stretching, tapi memastikan badan kita sentiasa dalam fleksibel. Kita nak pastikan muscle kita sentiasa longgar. Dan akhir sekali, kalau korang rasa cramp ketika berlari kan, korang jangan terus paksa badan korang untuk terus berlari. Korang hentikan larian korang at the moment. Korang buat stretching waktu tu juga. Buat je macam light stretching yang fokus kepada korang punya hamstring, quadricep, lower body lah senang cerita. Jangan paksa benda tu. Itu sajalah 5 tips cara korang nak kurangkan cramp ketika berlari. Memang kita tahu cramp akan terjadi kat sesiapa saja, tapi dengan knowledge yang kita ada, kita dapat kurang ataupun kita elakkan cramp tu berlaku. Jadi dapat sesuatu, kalau korang tak faham, korang boleh komen di bawah. See ya, jumpa lagi next video. Bye bye.